Minggu depan, Malaysia mungkin kehilangan 7 pemain terbaik serentak, tapi mungkin juga mereka akan diselamatkan. Apa sebenarnya yang berlaku di bilik mahkamah CAS di Switzerland? Dan kenapa keputusan kali ini sangat penting untuk masa depan bola sepak negara? Tunggu, ada satu perkembangan terbaru yang ramai terlepas pandang. Fasa getir buat Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya masih belum menemui noktah. Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, di Lausanne, Switzerland, secara rasmi telah memasuki fasa perbincangan terakhir, susulan rayuan yang dikemukakan oleh Badan Induk Bola Sepak negara itu. Keputusan awal, yang dikenali sebagai Keputusan Operasi, atau Operative Part of the Award, dijangka diumumkan kepada umum pada minggu hadapan, menjanjikan sinar, atau mungkin malapetaka buat dunia bola sepak tanah air. Keputusan ini, dinanti-nantikan bagaikan durian runtuh oleh peminat Harimau Malaya, yang sudah hampir setahun bergelut, dengan ketidakpastian mengenai masa depan skuad kebangsaan. Pertaruhannya bukan sekadar nama baik, tetapi kelangsungan kejera 7 pemain kunci, serta kredibiliti pengurusan bola sepak negara di pentas antarabangsa. Menurut kenyataan Pegawai Komunikasi CAS, Vanessa Tracy, kepada agensi berita bernama, keputusan operasi bagi kes berprofil tinggi ini, akan didedahkan kepada umum melalui satu kenyataan media rasmi. Memandangkan kes ini berprofil tinggi, satu kenyataan media akan dikeluarkan. Saya boleh memaklumkan kepada anda sebaik sahaja ia diterbitkan, kata Vanessa. Beliau menjelaskan bahawa keputusan operasi ini hanyalah rumusan ringkas mengenai dapatan tribunal tanpa merit penuh. Selepas keputusan awal diberikan, satu keputusan penuh akan disediakan yang akan dikeluarkan kemudian kepada pihak-pihak terlibat. Sekiranya pihak-pihak tidak memohon kerahsiaan, ia akan tersedia di laman sesawang CAS, tambahnya. Semakan di laman web rasmi CAS setakat petang ini, mengesahkan bahawa tiada sebarang dokumen berkaitan kes FAM, dan 7 pemain kebangsaan telah diterbitkan, menunjukkan tribunal yang bersidang masih lagi dalam proses pertimbangan terakhir. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman, ketika dihubungi bernama, memberikan respons ringkas namun padat dengan menyatakan bahawa satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan oleh pihaknya lewat hari ini, berhubung perkembangan prosiding di Switzerland. Tindakan ini dilihat sebagai langkah proaktif FAM untuk mengawal naratif dan memastikan maklumat sahih sampai kepada ribuan penyokong setia Harimau Malaya yang resah gelisah. Untuk memahami signifikan rayuan ini, kita perlu menelusuri kronologi kes yang menggemparkan arena bola sepak Asia Tenggara ini. Segalanya bermula pada Jun tahun lalu, ketika aksi kelayakan Piala Asia 2027. Malaysia ketika itu dalam prestasi cemerlang, melakar kemenangan bergaya 4-0 ke atas Vietnam, dalam aksi kumpulan F di gelanggang sendiri. Kemenangan itu diraikan sebagai kebangkitan Harimau Malaya, namun di belakang tabir, badai sedang mengumpul kekuatan. Tidak lama selepas perlawanan, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, memulakan siasatan berhubung dokumen kelayakan beberapa pemain naturalisasi, yang diturunkan dalam perlawanan tersebut. Siasatan itu membongkar satu isu, yang lebih besar daripada sekadar kesilapan teknikal, pemalsuan dokumen. Pada September FIFA mengeluarkan keputusan yang memeranjatkan ramai. FAM dan 7 pemain warisan, didapati bersalah melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA, FDC, iaitu kesalahan berkaitan pemalsuan dokumen. Pemain yang terbabit ialah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuka, Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Kesemua mereka adalah pemain naturalisasi, yang sebahagian besarnya telah menjadi tulang belakang pasukan kebangsaan. Siasatan FIFA mendapati bahawa dokumen yang diserahkan oleh FAM untuk mengesahkan kelayakan pemain-pemain ini
adalah dipercayai dipalsukan dengan niat untuk membolehkan mereka mewakili negara. Hukuman yang dijatuhkan FIFA amat berat. FAM diarahkan membayar denda 350,000 franc Switzerland (CHF) yang bersamaan kira-kira RM1.8 juta, satu jumlah yang besar untuk mana-mana persatuan bola sepak. Setiap pemain pula didenda 2,000 franc Swiss, kira-kira RM11,000, dan lebih parah, mereka digantung daripada sebarang aktiviti berkaitan bola sepak selama 12 bulan. Ini bermakna kerjaya mereka bersama kelab dan negara terhenti serta-merta. Rayuan gagal di FIFA, harapan hanya tinggal di CAS. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, FAM dan kesemua pemain, dengan segera memfailkan rayuan kepada Jawatan Kuasa Rayuan FIFA. Mereka berhujah berusaha untuk meringankan hukuman, mungkin dengan alasan ketidaktepatan prosedur atau kekurangan niat jahat. Namun, pada 3 November lalu, Jawatan Kuasa Rayuan FIFA mengekalkan keputusan asal Jawatan Kuasa Tatatertib. Rayuan ditolak sepenuhnya. FIFA sekali lagi menegaskan bahawa pelanggaran Artikel 22 FDC adalah serius dan memerlukan hukuman setimpal. Penolakan ini menutup sepenuhnya pintu rayuan di peringkat FIFA, memaksa FAM untuk membawa kes ini ke gelanggang terakhir, CAS di Switzerland. CAS adalah badan kehakiman bebas tertinggi untuk sukan di dunia. Keputusannya adalah muktamad dan mengikat, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa yang sangat terhad. Bagi FAM dan 7 pemain, inilah peluang terakhir untuk membersihkan nama dan menyelamatkan karya. Detik lega buat pemain, tiba pada 27 Januari lalu. FAM mengumumkan bahawa CAS telah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang dikemukakan oleh pemain. Ini bermakna, sementara menunggu keputusan muktamad rayuan, kesemua 7 pemain dibenarkan untuk meneruskan karya dan menyertai aktiviti berkaitan bola sepak. Keputusan ini amat kritikal. Ia membenarkan pemain-pemain seperti Joao Figueiredo dan lain-lain untuk kembali beraksi bersama kelab masing-masing dalam Liga Malaysia serta memperkuatkan skuad kebangsaan dalam kempen kelayakan yang masih berjalan. Tanpa penangguhan ini, persediaan pasukan kebangsaan pasti akan lumpuh teruk, memandangkan mereka adalah tonggak utama pasukan kendalian Peter Klamovski. Dengan keputusan operasi dijangka minggu depan, FAM dan seluruh ekosistem bola sepak Malaysia perlu bersedia menghadapi 2 kemungkinan besar. Ini adalah skenario paling buruk yang dijangkakan. Jika CAS mengekalkan keputusan FIFA, hukuman digubal semula. Denda RM1.8 juta ke atas FAM perlu dibayar. Lebih parah, penggantungan 12 bulan ke atas ketujuh-tujuh pemain akan dikuatkuasakan semula serta-merta. Karya pemain terjejas. Pemain-pemain ini akan hilang kelayakan untuk beraksi untuk kelab dan negara selama setahun. Kelab-kelab di Liga M yang melabur besar untuk mendapatkan khidmat mereka akan mengalami kerugian besar. Kerjaya mereka sebagai pemain bola sepak profesional di Malaysia mungkin terhenti. Skuad kebangsaan lumpuh. Pasukan Harimau Malaya akan kehilangan 7 pemain naturalisasi utamanya serentak. Ini akan memusnahkan peluang Malaysia untuk layak ke Piala Asia 2027 dan bersaing di peringkat antarabangsa. Peter Klamovski terpaksa membina semula pasukan dari awal. Kredibiliti FAM tercalar. Di peringkat antarabangsa, nama baik FAM akan terus terjejas. Ia akan dilihat sebagai persatuan yang cuai atau sengaja melanggar etika, menjejaskan kepercayaan FIFA dan badan sukan lain terhadap pengurusan pentadbiran bola sepak Malaysia. Jika CAS berpihak kepada FAM, beberapa kemungkinan boleh berlaku. Hukuman diringankan, denda mungkin dikurangkan atau penggantungan pemain dipendekkan. Mungkin juga, penggantungan ditukar kepada denda tambahan atau amaran keras. Pembebasan penuh. Walaupun tipis kemungkinannya, CAS mungkin membebaskan FAM dan pemain jika didapati bukti pemalsuan dokumen tidak kukuh atau terdapat kecacatan prosedur dalam siasatan FIFA. Leganya industri. Ini akan menjadi kemenangan besar buat FAM, pemain, kelab dan peminat. Pemain dapat meneruskan karya,
skuad kebangsaan kekal utuh, dan kredibiliti FAM dapat dipulihkan. Ia juga akan menjadi satu presiden undang-undang sukan di Asia Tenggara. Di sebalik prosiding undang-undang, kes ini membuka ruang perbincangan yang lebih besar mengenai amalan naturalisasi pemain di Malaysia. Isu dokumen dipercayai dipalsukan ini menjurus kepada persoalan asas, sejauh manakah ketelitian proses semakan kelayakan pemain warisan. Kebanyakan pemain yang terbabit adalah pemain naturalisasi, yang melalui proses mengambil alih sumpah kewarganegaraan Malaysia. Untuk layak mewakili negara, mereka perlu membuktikan pertalian darah, atau perkahwinan dengan warganegara Malaysia, selain memenuhi syarat residensi FIFA. Kes ini menunjukkan bahawa mungkin berlaku keciciran dalam proses pengesahan dokumen-dokumen ini. Sama ada ia dilakukan secara sengaja untuk melayakkan pemain, atau berpunca daripada kecuaian pentadbiran, ia tetap satu kesalahan serius di bawah undang-undang FIFA. Dalam satu kenyataan sebelum ini, FAM menegaskan mereka komited untuk memastikan pematuhan ketat terhadap peraturan FIFA pada masa hadapan. Namun, kerosakan reputasi sudah berlaku. Sejak berita ini meletus, reaksi daripada pelbagai pihak tidak putus-putus. Rakan sepasukan, jurulatih, dan peminat menggunakan media sosial untuk menyuarakan sokongan mereka kepada pemain yang terjejas. Penganalisis sukan, dalam pelbagai ruangan, mengkritik FAM kerana gagal memastikan proses tuntutan pemain warisan dilakukan dengan telus. Mereka berpendapat bahawa kesilapan pentadbiran seperti ini boleh dielakkan dengan tata kelola yang lebih baik. Dalam masa beberapa hari sahaja lagi, masa depan bola sepak kebangsaan akan ditentukan di Lausanne, Switzerland. Keputusan CAS bukan sekadar mengenai 7 orang pemain dan satu persatuan, tetapi mengenai maruah bola sepak Malaysia di pentas dunia. Jika rayuan gagal, ia akan menjadi satu episod paling gelap dalam sejarah bola sepak tanah air, satu episod yang akan dikenang kerana kerugian besar dari segi kewangan, bakat, dan reputasi. Jika rayuan berjaya, ia akan menjadi satu kelegaan yang amat besar, namun dengan satu syarat, ia mesti menjadi titik perubahan untuk pengurusan bola sepak negara yang lebih telus dan berintegriti. Sementara peminat terus berdebar, FAM dipercayai sedang menyusun pelbagai strategi untuk menghadapi apa jua kemungkinan. Mungkin ada perancangan kontingensi jika hukuman dikekalkan, atau mungkin juga persediaan untuk mengukuhkan semula pasukan jika pemain dibebaskan. Apapun keputusannya, dunia bola sepak Malaysia perlu bersedia untuk menghadapi realiti baru. Realiti di mana setiap dokumen, setiap prosedur, dan setiap pemain warisan perlu melalui tapisan yang lebih ketat. Dan yang paling penting, realiti di mana kita sedar bahawa kejayaan di atas padang tidak boleh dibina di atas asas pentadbiran yang rapuh. Kita nantikan keputusan CAS minggu depan. Harapan masih belum terpadam sepenuhnya. Go Harimau Malaya!